Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Lang. Waalaikumsalam. Nek, masuk. Pak Lang. Duduk. Duduk, Nek. Wah, Pak Lang. Terror, Kerja kuat-kuat sampai dapat award. Ini yang Pak Lang nak bagi tahu, Nek. Pak Lang dapat tahu daripada abah kamu yang kamu dapat kerja di kilang tempat Pak Lang kerja dulu. Minggu depan saya start lah. Itulah abah ada cakap Pak Lang suruh datang sebab Pak Lang nak bagi barang kerja. Ya. Apa ni Pak Lang? Personal safety gear? Apa ni Pak Lang? Pak Lang. Saya kerja kilang je Pak Lang. Bukan jadi saintis roket. Ni semua ni saya rasa tak perlulah Pak Lang. Pak Lang pun risau sangat. InsyaAllah. Saya pun dah besar Pak Lang. Pandailah saya jaga diri saya. Saya kerja kuat-kuat nanti saya pun boleh dapat award macam Pak Lang. Ni saya rasa semua ni tak perlu Pak Lang. Kamu kena pakai benda tu. Ataupun kamu nak pakai benda ni. Apalah artinya negara tu, Nek? Kalau kamu sakit, benda dah ada. Pakai je lah. Kamu ingat, waktu kamu kecil dulu, kamu selalu datang rumah Pak Lang. Saya masih kecil, tapi saya selalu ingat. Rumah Uncle selalu riuh rendah. Meriah. Waktu itu, kawan-kawan paling rapat dengan Pak Lang yang sama bekerja dekat kilang tu selalu datang. Kami minum kopi bersama, makan kacang bersama, berborak. Awak tengoklah sekarang ni. Mana kawan-kawan Pak Lang? Sekarang ni, ramai kawan-kawan Pak Lang yang hilang pendengaran. Kesian Uncle Ganesh. Kulit dia melecur teruk. Kena asid waktu bekerja. Lebih malang lagi, Pak Mat, kawan rapat Pak Lang. Sekarang dia terlantar di rumah sakit kerana kanser. Dulu, kalau Nek nak tahu, Mat tu sangat sihat orangnya. Dia makan pun sihat, bersenam pun banyak. Sebatang rokok pun dia tak pernah sentuh. Dia paling pantang tengok orang merokok. Malangnya, macam kami semua, Mat tak pernah kisah pasal alat-alat keselamatan di waktu bekerja. Dia terlalu yakin tak ada apa yang boleh mendekati dia. Dia rasa dialah orang yang paling sihat kat dunia ini. Suatu hari, Mat jadi lain macam. Perangai dia terus bertukar. Dia penuh dendam, penuh benci. Ini masalah kilang tak jaga kebajikan kita. Korang apa tahu? Pak Lang tak sedap hati. Barulah lepas itu kami dapat tahu dia menghidap kanser paru-paru tahap 4. Dia menuding jari dekat semua benda dan semua orang, kecuali diri dia sendiri. Kami dulu pun macam kamu juga, Nek. Muda, kuat, bersemangat. Kami kerja kuat untuk berjaya. Alat-alat keselamatan seperti kasut,
kami pakai. Tapi alat-alat macam topeng muka, kami semua tak ambil kisah. Tapi kesan jangka panjang ni, macam angin. Kita tak nampak. Di kilang tu ni, banyak bahayanya. Bukan sahaja bahaya fizikal, tapi terdedah dengan habuk-habuk kimia yang berterbangan yang tidak kita nampak. Kami dulu tak kisah langsung. Yang kami tahu, kami bekerja. Cukup bulan, kami dapat duit. Tapi ingat, bahaya ni macam angin. Tak nampak, tapi kita akan dapat rasa. Walaupun sudah 40 tahun. Tengok Pak Lang. Begitu lama terdedah dengan habuk-habuk dan bahan kimia di kilang. Dan sekarang ni, Pak Lang terpaksa pakai benda ini. Terima kasih Pak Lang. Terima kasih di atas nasihat Pak Lang. Saya akan ingat dan sentiasa menjaga keselamatan diri saya. Terima kasih Pak Lang. Halo. Uncle Khalid, ini Soraya. Uncle ingat saya? Oh, Soraya. Soraya anak Pak Mat ya? Uncle, ayah dah kembali ke rahmatullah. Dia dah tak ada. Doktor kata dia meninggal baru sejam lepas. Assalamualaikum. Pak Lang, biar saya hantar Pak Lang ya. Hai. Hai. Dik, Macam tu. Woi, kau tu kerja kilang je lah. Yang kau pakai macam tu apa pasal? korang ni. Ini kan untuk keselamatan. Lagipun kilang dah siapkan semua benda ni untuk kita kan? Apa korang semua tak pakai ke? Apa? Tak korang lah. Pinjamkan aku sepanang tu. Semasa di kilang, rakan-rakan saya masih tak memakai peralatan keselamatan walaupun saya cuba menasihatkan mereka. Kau buat apa tu? Aku nak tulis surat untuk supervisor kita. Pasal apa pula? Untuk ciri-ciri keselamatan dekat kilang kita ni. Kilang kita ni kilang paling selamat, kau tahu tak? Apa lagi yang nak dibetulkan? Memanglah selamat. Tapi kita ni masih terdedah lagi dengan bahan-bahan kimia, habuk. Itu semua boleh jadi penyakit jangka masa panjang tu. Ni. Aku dah kerja kat sini 5 tahun, kau tahu tak? Aku nak cakap dengan kau. Tak ada benda yang bahaya lah. Kau tengok aku.
Dah ni. Lagi pun benda ni bukannya hak kita. Janji kita buat kerja kita. Lepas tu hidup senang. Dah lah. Dah. Aku nak ambil kerja aku.